kelebihan memelihara Allah, Allah Ta'ala memeliharakan benda yang tak bernyawa pada kita. Benda tak bernyawa tu apa? Rumah, kereta, pakaian, motor, duit. Itu benda yang tak bernyawa. Dengan sebab kita jaga hukum hakam Allah, kita jaga peraturan-peraturan Allah, Allah pelihara tuan-tuan. Sungguh saya cerita pada tuan-tuan dulu lah, bagaimana saya letakkan kunci kereta saya di atas sebuah kereta. Masa tu saya pakai dua kereta, satu Wira, satu Iswara. Dua-dua saya start enjin. Saya nak bawa Iswara pergi mengajar, bawa Wira. Bila saya tutup enjin Iswara, saya letak kunci atas kereta Wira. Saya pun bawa berjalan sampai ke Batu Kurau. Patah Batu Kurau, pergi mengajar di Taiping pula. Isteri telefon, mana kunci Iswara? Saya kata ada, saya tepilah cari. Dia kata jenuh cari, tak jumpa. Baru saya teringat, oh saya letak atas kunci, atas kereta. Kunci tu ada lagi atas kereta tuan-tuan. Bayangkan daripada Ipoh patah ke Batu Kurau, daripada Batu Kurau patah balik ke Taiping, kunci masih ada di situ lagi. Ini yang kita sebut, yang Allah Ta'ala sebut pada kita ni. Kalau kamu jaga peraturan Allah, jaga hukum hakam Allah Ta'ala, benda yang tak bernyawa tu Allah tundukkan pada kita. Allah tolong kita, Allah jaga kita. Berapa banyak orang tua-tua kita, orang dulu-dulu yang taat pada Allah, barang-barang dia sampai sekarang terpelihara, tak rosak pun tuan-tuan, sampai sekarang. Berapa banyak orang yang beli dengan penuh keikhlasan, jadi antik dah barang tu. Lampu jadi antik, stereka jadi antik, tak rosak, tak binasa dia. Katil dia masih elok, dia punya pakaian masih elok, disimpan elok-elok, tak reput, tak rosak. Sebab orang ni memelihara peraturan Allah. Jadi kalau kita memelihara peraturan Allah, barang yang hilang jumpa balik. Kadang-kadang orang curi barang kita, kita mengadu pada Allah. Orang yang curi tadi pulangkan balik barang pada kita. Sebab kita jaga Allah. Bila kita jaga Allah, harta-harta kita pun Allah Ta'ala pelihara. Tuan-tuan tak payah nak belah hantu raya untuk belah dan jaga harta tuan-tuan. Sebab ada orang yang nak minta jaga benda, dia suruh belah hantu raya. InsyaAllah pada bulan depan tuan-tuan boleh tengok CD saya dah rakam tentang Saka. Tajuk dia Sasaran Saka. Menjawab persoalan yang orang Melayu sekarang ni selalu duk sebut, asal sakit Saka, asal Saka sakit. Jadi dapatkan benda ni di pasaran. Jangan tengok YouTube 10 minit je, dia tak habis tuan-tuan. Beli CD. Kadang-kadang saya seronok dengan YouTube ni, sebab banyak orang dapat ilmu daripada YouTube. Bagus. Saya pergi umrah baru ni, orang Qatar datang jumpa, orang Kuwait datang jumpa, orang Syria datang jumpa, orang Mekah datang jumpa. Malah saya buat ceramah di Mekah, buat ceramah di Jeddah. Alhamdulillah, hasil daripada YouTube. Tetapi kadang-kadang saya pun tak seronok juga, sebab yang keluar dalam YouTube itu hanya potongan-potongan, 5 minit, 10 minit, tidak mengambil keseluruhan apa yang saya cakap daripada awal kuliah sampai akhir kuliah. Jadi bila ambil tengah-tengah, kadang-kadang orang tak faham. Dia pula tak beli CD, dia pula tak beli VCD, dia tak dengar cerita kesudahannya. Bila tak dengar cerita daripada awal sampai habis, dia petik tang mana-mana saja tanpa ada huraian penuh daripada saya. Yang tu yang jadi kontroversi. Jadi saya minta pada tuan-tuan yang selalu duduk dalam YouTube, yang selalu hantar kuliah saya dalam YouTube, kalau nak hantar pun bagus, kalau boleh hantar habis. Kalau sejam-sejam, buat 20 minit ke 10 minit 6 kali buat. Jangan ambil part-part tertentu aja kemudian masuk dalam blog, masuk dalam laman web, kemudian tengok Ustaz Kazim apa kata apa, kemudian pergi compare dengan ustaz lain pula, supaya bergaduh pula saya dengan ustaz lain. Ini benda yang tak betul. Dengarlah huraian saya, bukan setakat pelajaran tu saja, huraian kita pada setiap bulan. Sebab kita membaca kitab, ambil daripada yang lepas-lepas tu. Jadi setengah orang dia hanya tengok dalam YouTube saja, dia tak tengok daripada kuliah kita daripada 5 tahun yang lepas, 6 tahun yang lepas, tanpa dia tengok. Sebab itu walaupun YouTube dah keluar, CD ni jangan tuan-tuan abaikan.
CD ni jangan abaikan. YouTube juga, beli CD ni, dengar daripada awal. Dan saya dah buat dah 2 tajuk ataupun 2 CD tentang saka ya. Bagaimana yang dikatakan saka betul-betul, bagaimana yang kata bukan saka, siapa dia yang target saka, yang target saka tu nak pergi kepada dia, bagaimana saka tu boleh pergi pada orang, dan berapa jenis saka. Kita belajar betul-betul. Jangan asal sakit saka, asal saka sakit, tak boleh tidur malam saka. Anak dara tak menikah aja saka, pi berubat dengan bomo, pi mandi dengan bomo, mandi limau, mandi bunga, lalah bomo rogol dia. Siapa saka kat tu? Sakanya bomo tu lah hantu raya. Jadi kita tak mau macam itu. Belajar betul-betul. Jangan duk kata orang tua kita dulu belah hantu, orang tua kita dulu belaan, pelesit, pontianak, jembalang dan sebagainya, belah toyol. Sekarang benda tu nak datang kepada kita. Jadi bila kita tuduh orang dulu-dulu membelah hantu, kita telah menuduh mereka syirik pada Allah. Kalau betul mereka belah, lain cerita. Kalau tak betul, tak betul apanya ustaz. Bomo tu kabarkan, bomo tu cakap belen dia datang daripada tok nenek saya, itu bomo cakap. Bomo boleh cakap macam-macam sebab jin bagi tahu pada dia. Kalau jin membohong, dia membohong. Kita jangan percaya benda itu, cek betul. Dengan ilmu kita boleh belajar betul-betul macam mana yang dikatakan saka ni. Baik, itu yang pertama, pemeliharaan harta benda, pemeliharaan benda-benda mati. Allah akan pelihara untuk kita. Sampai duit kita tu pun Allah boleh pelihara lagi. Tuan-tuan tertinggal duit dekat tandas masjid, naik kereta sampai dekat zoo dah, abang dompet tertinggal abang, oi, patah balik, insya-Allah ada duit. InsyaAllah kalau kita jaga Tuhan, Tuhan jaga kita. Tak payah gaduh-gaduh. Baru ni yang saya pergi umrah baru ni, ada orang hilang beg. Oi, tak tahu nak habang lah, teriak siang malam ustaz. Oi, jubah makcik beli 50 helai ustaz. Oi, tu dia ni nak umrah kan nak beli ni 50 helai jubah tuan-tuan. Duk teriak lah, apalah, nak balik lah. 8 beg hilang. 3 seorang campur dengan 3 orang, tak 8 beg, 9 beg. Saya kata tak apa, insya-Allah kita ni mai tempat baik, niat pun baik, insya-Allah ada. Telefon sana cari, telefon sini cari, tak jumpa. Tak apa makcik, sabar, sekali saya pergi cari, insya-Allah ada. Cari dekat Mekah, hilang di Madinah, sampai ke Mekah tak ada beg. Cari, telefon sana sini, telefon mana pakej sana, hak duduk sekali hotel. Carilah, beg tu ada depan hotel, seberang jalan je, duduk dalam cermin lagi. Saya duduk ronda-ronda tengok beg ni macam kenal, tapi di mana ya? Itulah beg pakej kita. La ilaha illallah. Satu Mekah cari, rupanya Allah letak depan hotel kami duduk. Kami duduk hotel belah sini, tengah-tengah ada jalan, hotel tu belah sana, seberang jalan je tuan-tuan. Jadi buat apanya kita nak sibuk-sibuk? Kalau kita betul baik pada Allah, kalau kita jaga betul Allah Ta'ala, Allah pelihara barang kita tu, Allah pulangkan balik dalam keadaan cukup cantik. Baik, itu kelebihan yang ketujuh. Baik, kemudian kita lihat yang seterusnya. Pelbagai bencana kerana tidak memelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita baca kelebihan orang yang jaga Allah Ta'ala. Sekarang kita masuk tajuk bencana orang yang tak memelihara Tuhan. Bencana dengan sebab orang tak pelihara hukum Tuhan. Sesungguhnya orang yang tidak memelihara Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun tidak akan memeliharanya.